Jadi bila aset sendiri, dia kena ada tanggungjawab, kena fikir sendirilah aset dia nak jadi gana dia. Jadi di situlah dia kena organize lah. Bila aset tu atas nama sendiri, tapi situ juga kelebihan dia. Moga aset dia tak perlu nak fight dah, memang aset dia. Tapi dari sudut tanggungjawab, dia kena fikir. Sepatutnya bukan saja dia bijak cari rezeki, dia kena bijak juga dari sudut nak sambung legasi yang ada ni. Kalau kata dia jadi founder syarikat buat kosmetik besar-besaran ni, TikTok berapa juta sale tiap hari, kaya ni. Kalau kita dengar ni kalau kita kerja KJN, kita nampak biasa ya ni. Tapi kalau kita duduk tengok wanita berkejaya hari ni, hok duduk buat sale gila-gila, memang dia nak selut. Tapi kena fikir, kita jangan bijak cari rezeki je deh. Kita kena bijak juga nak sambung legasi kita, sebab kita cari rezeki hari ni pahedok untuk siapa? Mestilah untuk keluarga kita juga dah. Kita cari rezeki ni untuk keluarga. Kalau saya tak ada keluarga, mungkin saya biasa-biasa je, saya rasa nak makan aku gak. Soalan gini, mungkin kaya pagi makan pagi je, sebab kita nak makan kita. Tapi bila kita fikir, kita jadi ada push factor yang kuat. Bila kita fikir aku ada anak, aku ada mak ayah, jadi kita rasa macam kita kena bekerja kuat mencari rezeki. Dan di situlah Allah tengok keringat kita, Allah bagi rezeki ke kita. So di situlah kita kena bijak. Bukan setakat pandai cari rezeki je, kena bijak. Mari pusing mari. Tu je cara dia, macam mana kita nak urus rezeki kita tu jadi legasi. Ada contoh kes sebegini ada? Contohnya adalah bila kita ni ada aset lah deh. Bila kita ada aset, kita tak buat apa-apa, kita pun meninggal deh. Bila kita meninggal, aset-aset ni terbeku lah. Terbeku. Tu waris-waris anak-anak kita apa semua kecil-kecil lagi. Contoh kalau kata Madina, anak kecil lagi belaka, tak ada lah lagi yang boleh makan jasanya, kecil-kecil belaka lagi dia. Ada sekolah menengah, sekolah rendah dia. Jadi tak tahu lagi bila dia orang pandai mengurus pusaka, tapi pakak cidik belaka dah. Umi dah tahu Umi buat wasiat ke? Umi dia boleh hak mana? Hak tu dia hak tu boleh hak pasir putih, hak tu boleh hak kata baru, hak dia boleh hak mana. Pandai budak-budak lah ni. Tapi nak royaknya bila bila kita tidak ada perancangan, sebab mana nak kata hak tu ingat kita ada anak jantan ni tak payah buat perancangan, sebab Faraid tak gilain dah. Macam mana nak sendiri ada anak jantan 4 orang tak gilain dah. Orang tak gilain tu maksudnya orang duduk ingat bila merancang ni hak kritikal benarnya macam orang tak ada anak, orang ada anak puai aja. Sebab hidup nampak kalau kata dia tak buat hibah ke anak tina dia ni, pokok saudara dia main serai. Jadi orang duduk nampak kisah-kisah tu. Orang kadang-kadang orang selalu faham benda tu tak betul. Tapi jangan ingat orang tu je hak bermasalah. Kena fikir kita juga, walaupun kita bukan kepo dia, kita mungkin ada kehagu lain pula. Jadi hak aset terbeku memang salah satu lah. Lepas tu kalau kata ada kematian berlapis, contoh dia ingat yang muda lagi kak, mak ayah dia dulu mati dulu. Sekali dia mati dulu aksiden, mak duduk bedridden dah. Tak sampai sebulan mak meninggal. Bila mak meninggal, dia mati dulu. Mak mewarisi pusaka dia, tapi mak tak ada rasa dah. Mak pun duduk bedridden, pusaka dia banyak ni. Jadi mak ni dapat berapa? 1/6. Contoh tak dalam Faraid 1/6 ni hak mak, tapi mak tak ada rasa. Siapa akan rasa? Waris Faraid mak. Hak tu bila pusaka ni, bila ada satu je kematian berlapis, ataupun 2 ataupun 3, kata lambat urus pusaka dia, yang menyebabkan pertambahan ahli waris. Siapa pertambahan? Waris mak tadi. Siapa waris mak? Anak-anak mak. Bila anak-anak mak siapa? Ni ipar 2 bini tadi lah, dan pok-pok darah mak darah anak-anak kita lah. Bapa harta ayah aku boleh kopok darah juga, sedekah anak jantan ramah. So kadang-kadang ramah orang tak faham benda tu. Tu pentingnya perancangan ni sebenarnya, sebab kita tak tahu kita nak mati bila, dalam keadaan macam mana. Jadi maksudnya perancangan ni dia pun ada hukum sendiri jugalah. Kalau kita buat wasiat ni, wasiat ni ada hukum dia, sebab wasiat tu dia tak jatuh ke hukum wajib. Sebab kalau wajib, pengurus moderator kita ada wasiat dah.
Ada lagi. Dosa baru. Wajib ke? Wajib ni sepuluh semaya ni wajib tak buat dosa. Jadi jatuh hukum wajib tak dosa berlaku lah. Berapa orang kaji Medina 10% je orang buat wasiat. Maksudnya 90% lagi untuk buat wasiat adalah kita-kita je lah untuk buat wasiat lagi. Jadi dianya sebab wasiat ni dari sudut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 180 pasal kewajipan berwasiat. Tapi ayat ni ada dalam Al-Quran, tapi ayat ni telah dimansuhkan. Bak bergerak wasiat ni kalau wajib dosa habis orang. Dia jadi jatuh ke hukum sunat lah. Dan dianya wasiat ni, kewajipan berwasiat dia jatuh dia dimansuhkan dengan turunnya ayat faraid tadi. Jadi faraid ni hak Allah Ta'ala, sebab Allah we guideline ke kita macam mana cara nak bagi. Tapi dari sudut hukum tu baru buat wasiat ni, dia adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau kita baca ulama-ulama berbahas berkenaan dengan wasiat ni, dia jatuh ke hukum sunat bila kita fikir masa depan nak jadi gapo kepada wari-wari yang ditinggalkan. Niat kita baik, kita tak siwi jadi benda pelik-pelik, orang baloh, tak benda tu benda yang disunatkan. Dan ia boleh jadi makruh, dan ia juga boleh jadi haram. Jadi ada hukum-hukum wasiat tu sendirilah. Jadi di situ kita nampaklah, sebab dalam hadis pun banyaklah berkenaan dengan wasiat ni, yang mana tak boleh tidur kita 2 malam kalau kita tak tulis wasiat. Dan malang bagi seorang itu bila tak tulis wasiat. Ada dalam hadis. Jadi walaupun benda ni tak wajib, kita nak mengajak juga orang kenapa kena buat perancangan melalui wasiat ni, untuk kita ni orang kata sama-sama semua baiki diri kita. Bukan sekadar kita pandai je cari rezeki, kita pandai je buat investment, kita pandai je cari gali harta banyak ke apa semua, tapi kita kena fikir ke mana harta kita nak pergi, macam mana kita nak agihkan, macam mana cara kita nak bui, siapa kita perlu bui, dalam bentuk macam mana. Hak ni kita kena fikir. Macam strategic planning kita duk buat dalam organisasi kita juga. Kita kena ada satu mekanisme ataupun satu pelan tindakan apa yang kita kena buat dengan harta kita sebagai seorang wanita. Dan kita memiliki aset. Bila kita seorang yang berkejaya, kita bukan saja dipandang orang kata hebat, ada duit, wanita berkejaya ni hebat, ada duit sendiri, boleh buat keputusan sendiri, tapi kita juga bijak dalam membuat pengagihan ataupun perancangan lah kepada aset-aset yang kita ada. Gitu.